adalah ramai percaya bahawa AI boleh berfikir macam manusia. Kadang-kadang bila tengok jawapan AI yang nampak macam smooth je, siap boleh buat lawak lagi. Siap konon-konon kesian dekat kita kononnya. Jadi dah ada yang rasa macam AI ni hidup. Tapi sebenarnya tidak. AI ni langsung tak ada kesedaran, tak ada emosi, tak ada niat. Apa yang dia buat hanyalah kiraan matematik ke arah berbilion corak bahasa. Kalau kita minta dia karang cerita yang sedih, dia boleh buat sebab data latihan dia ada banyak contoh cerita sedih. Bukanlah sebab AI tu faham maksud kesedihan tu. Bukanlah kata waktu dia tulis cerita sedih tu, dia pun jadi sedih. Bukan itu maksudnya. Kalau kita minta dia jawab soalan sains, dia akan keluarkan jawapan seolah-olah dia faham fizik tu apa. Tapi sebenarnya dia hanya menyambung perkataan mengikut kebarangkalian. Itu sebablah kadang-kadang AI ni boleh membuat kesilapan yang pelik. Contohnya macam jawab benda yang tak logik, tapi seolah-olah yakin je bunyi dia. Jadi anda kena ingat satu perkara yang AI sebenarnya nampak je macam pandai, tapi dia bukanlah manusia. Dia hanyalah alat yang mengikut pola dan bukan makhluk yang berfikir. Okey, salah faham ketiga adalah ramai orang takut AI akan take over semua kerja manusia. Tak dinafikan memang ada pekerjaan akan terkesan. Contohnya, kerja-kerja yang rutin macam masukkan data, transcribe audio atau nak menulis laporan yang ringkas. Memang AI dah boleh buat dengan lebih cepat. Tapi bila kita fikir secara lebih meluas, AI sebenarnya lebih banyak mengubah bentuk pekerjaan daripada terus menghapuskan kerja. Contohlah dulu masa orang mula-mula mencipta kereta. Orang takut yang kereta ni akan menghapuskan kerjaya pemandu kereta kuda. Memang betul, kerja tu berkurang. Akhirnya hapus terus. Tapi dengan adanya kereta, maka akan ada pekerjaan yang baru. Contohnya